Network School dekat Forest City ni bukan sekadar sekolah tau. Apa yang diorang bawa ni sebenarnya boleh memberikan kesan kepada keselamatan negara kalau tak diteliti secara betul-betul. Dan sebab itulah korang kena tengok video ni sampai habis. Sejak beberapa hari yang lepas, isu Network School di Forest City Johor ni memang jadi perhatian ramai. Tapi sebenarnya apa benda lah Network School ni kan? Mesti ramai yang tertanya-tanya. Sebenarnya Network School ni diasaskan oleh Balaji Srinivasan. Dia bawa satu konsep yang dipanggil Network State. Konsep yang dia bermula dengan membina komuniti secara dalam talian lah. Dan lepas tu diorang kumpulkan orang yang berminat dekat satu lokasi fizikal dan diorang ada akses kepada tanah dan juga infrastruktur sendiri. Dan menurut visi yang dihuraikan Balaji, komuniti macam ni akhirnya boleh berusaha untuk mendapatkan pengiktirafan seperti sebuah negara. Aku tak tahulah korang macam mana kan, tapi bila dengar konsep macam ni memanglah timbul persoalan yang banyak lah. Sesuai ke model macam ni dibawa masuk ke Malaysia. Yang jadi lebih kontroversi lah apabila Balaji pernah menggunakan istilah tax Zionism untuk menggambarkan pendekatan Network School dengan merujuk penubuhan Israel sebagai satu contoh bagaimana sesuatu komuniti tu akhirnya mendapat pengiktirafan diplomatik. Dan kenyataan macam ni sebenarnya bukan benda kecil tau, sebab ia dah menyentuh isu yang sangat sensitif dan juga sudah tentulah menimbulkan kebimbangan dalam kalangan rakyat Malaysia. Dan untuk aku yang lebih membimbangkan lagi lah apabila timbul juga dakwaan bahawa terdapat warga Israel yang menyertai program ni menggunakan pasport negara kedua. Dan setakat hari ni perkara tu masih belum disahkan secara rasmi. Tapi bila melihat keselamatan negara, benda macam ni memanglah wajar diberikan perhatian dan diperjelaskan dengan lebih lanjut. Kalau kita tengok laporan daripada Bloomberg dan juga The Edge, Balaji dilaporkan pernah mengadakan pertemuan dengan Menteri Digital Gobin Singh Dio, dan antara cadangan yang dibawa ialah supaya Malaysia mewujudkan laluan visa khas bagi membolehkan peserta Network School tinggal lebih lama kat negara ni. Dan bukan itu saja tau, pada April lalu Gobin juga melawat Network School di Forest City dan memuat naik hantaran di platform X yang menyatakan sokongan terhadap inisiatif tersebut. Tapi tak lama kemudian hantaran itu dipadamkan dan sampai ke hari ini belum ada lagi penjelasan rasmi kenapa ia dipadam. Dan sebab itulah aku rasa rakyat memang berhaklah untuk bertanya, adakah due diligence ni dah dibuat secukupnya sebelum sokongan macam ni diberikan? Dan bila melibatkan keselamatan negara dan juga kedaulatan tanah air, kita tak bolehlah ambil mudah. Menteri Besar Johor Yang Amat Berhormat Dato' Onn Hafiz Ghazi dah pun keluarkan kenyataan dan beliau menggesa kerajaan negeri mengambil tindakan sewajarnya dan turut menggesa agensi-agensi persekutuan untuk menjalankan penelitian terhadap perkara ni. Dan pada aku honestly, KDN dan juga Kementerian Digital ni masih perlu menjawab beberapa persoalan penting. Dan adakah betul ke terdapat warga Israel yang menyertai ataupun menetap dalam komuniti ni? Dan kalau ada peserta yang menggunakan pasport negara kedua, macam mana proses saringan keselamatan dibuat? Dan apakah status sebenar operasi Network School di Malaysia? Dan diorang ni berada di sini ni menggunakan pas pelancong ke ataupun pas khas ke ataupun mekanismenya lain? Dan adakah wujud mana-mana pihak yang bertindak sebagai orang tengah ataupun enabler kepada operasi diorang? Dan aku honestly, aku rasa semua soalan ni bukan untuk menuduh mana-mana pihak, tapi rakyat Johor dan juga rakyat Malaysia berhak untuk mendapatkan penjelasan yang jelas dan sewajarnya. Sebab kita ni di Johor ni tak boleh dijadikan tapak percubaan kepada mana-mana idea yang menyerupai pembentukan enklav dengan kepentingan tersendiri. Dan honestly, pada aku ini bukan tentang lagi soal pelaburan semata-mata, ini tentang soal keselamatan negara dan juga kedaulatan tanah air. Rakyat Malaysia berhak untuk mendapatkan jawapan yang jelas, bukan sekadar diminta untuk percaya. Aizzuddin Samni, Ideas That Move Malaysia Forward.